Umi ni pakai nak cepat-cepat aja nak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban barakan fih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Okey, lafaz la ilaha illallah. Saya tak mahu cerita panjang lah, tapi cuba tengok. La ilaha illallah. Mana benda? Mana cerita? Boleh rujuk litar. Bukan boleh. Wajib rujuk litar. Wajib rujuk litar. Kakak buka litar, tengok macam mana ya nak keluarkan benda cerita daripada la ilaha illallah ni. Nanti kita akan nampak, wow, Masya Allah, tabarakallah, nikmatnya litar tersebut. Baru kita rasa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, pergi mana pun nak usung litar tadi. Cuba tengok dengan kita panggil apa? Apa kita sebut? Bird view. Apa? Bird view. Helicopter view. Okey lah tu. Mahani bagi soalan yang kita rasa kita biasa sangat dah ni, tapi sebenarnya tak go into detail La ilah. Saya tak tahu mana nak cari alif kecil tu nak letak. Ke mana? Alif apa nama tu Ada makcik. Alif Khanjariah. Ya, Khanjariah. Alif yang straight tegak kecil. Pernah dengar nama tu Khanjariah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mana benda, mana cerita? Illa melainkan Allah tu benda. Allah benda. Allah. La ilaha illa. Kecil ni tulisan saya sikit. Alamak. La ilaha cerita dia. Tengok litar makcik. Tengok litar, tengok litar, tengok litar. Mubtada. Tengok litar, lafaz mana yang boleh jadi? La, tidak ada. La itu. Lafaz mana yang boleh jadi apa? Illa tu kecuali. Jadi benda, lafaz mana boleh jadi cerita? La, tidak ada. Cerita tak, sebab la tidak, Allah ilah benda. Allah. Sebelum pergi jauh Umi, tadi Umi dah cakap kan? Ada berapakah perkataan dalam ayat ini? Kalimah. Ada berapa kalimah? Ada mufidah dan ada mukamilah kan? Mufidah dan mukamilah itu adalah dari segi ada konsep atau tak ada konsep? Sekarang bila saya tanya ada berapa kalimah? Bila saya sebut ada berapa kalimah, maksudnya apa? Ada berapa kalimah? Apa yang saya maksudkan dengan ada berapa kalimah? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Weh, macam sebutkan satu persatu. La, satu. La, satu. Ilaha. Itu bukan dianggap sebagai ini. Ilaha. Okey, ilaha.
Tiga kan? Ilaha 3, kenapa 3 kat situ? Okey, sebelum tu, la apa maksud dia? Tidak. Tidak. Ilaha, Ilaha. Tidak ada Tidak ada selainnya. sembahan. ilah tu apa? Tuhan tak? Tuhan. Sembahan Tidak ada Tuhan. Tidak Okey, ada. jadi ilah, tidak la satu tidak perkataan, ilah satu ada perkataan. Ada 2. sembahan. Okey lagi? Illa. Illa. Ilah Kecuali. 3. Kali. Lagi? Allahu. Allah. Dua. Okey, sekarang ada berapa perkataan? Ada berapa perkataan? Empat. Ilaha illallah. Itulah maksud saya. Betul, Ada 4. Allahu. Hu tu Mira? Nantilah dulu. Hu tu nahunya. Okey, ada. Kita jangan langgar. Okey. Mula daripada berapa perkataan? Ada 4. Ilah. Okey, lepas tu tengok satu-satu. Okey, la. La tu maksudnya tidak. Kata Tidak. itu apa ni? Kalimah. Ni baru Umi, ni baru kita pergi kepada mufidah atau mukamilah. Okey. Mufidah ke mukamilah? La mukamilah. Mukamilah. La mukamilah. Jadi Umi, la tu perkataan ke tidak? Kalimah ke tidak? Kalimah. 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 Okey. Jadi bila la itu mukamilah, dia duduk dekat mana? Pelengkap. Betul pelengkap. duduk Ada dekat, 4 golongan kata dekat pelengkap. Partikel. Partikel. Jadi la duduk dekat Al-adah. Al-adah. Adawat. Okey, ada wat. Okey, settle. Okey. Ilaha maksud dia sembahan. Mufidah ke mukamilah? Ilah. Mufidah. 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 Kenapa Okey. mufidah? Kenapa mufidah? Ada makna tu. Ada makna tu Ada kan. konsep. Ada makna. Ada konsep, ada Ilah. makna. Kita faham sembahan kan? Tuhan kan? Jadi, okey, bila dia kalimah mufidah, okey, dia duduk bahagian kalimah mufidah. Jadi apakah naun dia? Dia golongan kata. Orang kata Apa? Ismun kah? Isim. Isim, tak ada proses Tak ada proses. Okay, ini cara kita analisa lafaz. Tak susah sebenarnya. Ilah. Tak susah. Serius tak susah, betul tak susah. Kita nak jelas. Tapi kita kena tahu Allah. cara berfikir. Bila kita tahu cara berfikir, kita akan mula dengan perkara yang paling simple, iaitu tentukan ada berapa perkataan. Menentukan ada berapa perkataan tu susah ke? Kalimah tu. Ada berapa kalimah dalam ayat, susah ke? Dia perlu diterjemahkan secara harfiah kah bila kita nak Ya. tentukan Lepas tu kita tengok terjemahan harfiah. Okey, baik. Okey, jadi nak tentukan ada berapa perkataan tak susah. Lepas Okey, kita dah baik. tentukan ada berapa perkataan, tengok satu-satu lafaz. Bermula dengan la, fikir dulu la. La maksudnya tidak. Kita tak terus nak pergi sampai Allah tu. Jangan pergi sampai Allah. Mula dengan la. La. Tidak. Tidak, ya Nafi. Tidak ke mukamilah. Kat situ kita pecah dua. Dia ni ada konsep ke tak ada konsep? Konsep dia tak boleh berdiri sendiri. Okay, kalau tak ada konsep dia duduk dekat mukamilah. Dia duduk dekat mukamilah. Golongan kata apa al-adah, partikel lah macam tu. Lepas tu kita tengok pula. Kan dah selesai tu. Oh ni ada. Kan dah selesai. Kan saya kata senang. InsyaAllah. Okay, lepas tu pergi dekat ilah. Okay, ilah maksud dia apa? Tuhan. Sembahan. Ada konsep tak? La ilaha. Itulah konsep sembahan. Tuhan. Dia merujuk kepada Tuhan kan kita tahu. Kat sini kita nak nafikan tiada Tuhan kan. Jadi bila tiada Tuhan maksudnya menafikan zat kan? Ya. Jadi bila menafikan zat mestilah mufidah lah. Ya. Bila mufidah duduk kat mana? Dia duduk dekat isim. Gitu. Lepas tu illa kecuali. Okey, illa kecuali. Ada konsep tak? Tak ada. Tak ada. Jadi mufidah ke mukamilah? Mukamilah. Bila mukamilah dia duduk kat golongan kata mana? Al-adat. Adawat. Dekat al-adah, kat adawat. Okey. Kita tanya kenapa kerja adawat, kerja al-adah? Al-adah ni sebutan untuk mufrad.
Oh, okey. Ada waktu lamanya, ada alif ta kat belakang. Okey. Apa jadi Mira? Ulang balik pula. Ada waktu apa? Ada tu, nampak tak ada tu ni? Ada tu ni, nampak ada ta marbutah? Ya, ada tun tu. Ada tu, al-ada tu. Ada tu. Nampak tak ada ta marbutah? Bermaksud situ mufrad tu, mufrad muannas. Ya betul. Mufrad. Memang mufrad. Mufrad muannas lah ada ta marbutah belakang tu. Betul tu jadi adawat tu. Bila jamak ambil balik hamzah, dal letak atas, lepas tu ambil balik alif, okey, al-adah. Lepas tu dia sebenarnya dia bukan alif ni, dia bukan alif. Alif dekat sini sebenarnya ganti waw, adawat. Dia ganti waw. Alif kat situ dia ganti waw. Dia adalah sebab tu kenapa tukar dengan alif. Adawat. Tak silap lepas adawat ni ada ni juga. Adawat. Macam tu. Al-adawat. Macam tu. Ni alif ta ni tanda dia jamak perempuan. Tak terbuka. Jamak. Okey? Okey. Jadi illa tu al-adah. Betul? Al-adah, ya. Betul. Okay. Kita tengok lafaz apa lagi ada? Allah. Okey, bila Allah Isim. ada konsep ke tak ada konsep? Ada. Ada. Mufidah ke mukamilah? Mufidah. Mufidah. Kalau mufidah duduk kat mana? Fi'il, masdar, sifat, isim? Isim. Jadi kita ada dua kalimah mufidah, dua kalimah Kamilah. jeng. Sekarang tengok lafaz manakah yang boleh menjadi rukun ayat? Lepas. Al-adah ada ke highway pergi dekat jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Al-adah. Ada. Isim. Tak ada. Tak ada. Al-adah tak ada kan? Yang ada apa? Ismul isim. Isim. Jadi antara ilah dengan Allah. sahaja. Maka tentukan mana benda, mana cerita antara ilah dengan Allah. Cerita. Isim dengan isim. Benda Allah. Ilah cerita. Allah ilah cerita. Allah. Allah Dia adalah benda. kita jangan langgar. Bila letak ilah bermaksud ilah itulah yang nak yang nak kita dapat dulu. Cerita. Itulah yang kita nak disebut dulu. Cerita dulu. Tahu benda. Ilah. Betul Mira? Cerita dulu. Ilah adalah benda. Ilah benda. Benda. Allah cerita. Okey. Tengok saya buat. Langkah pertama, hilangkan la dengan ilah. Ini nama dia ada nama kaedah manja. Kaedah manja. Boleh tengok dalam flashcard. Ustaz, saya tak ingat flashcard tu duduk kat mana tu Ustaz. Ni nama dia kaedah manja. Uish, ngam. Okey, flashcard 12 belakang. 12 belakang. Dua belas belakang ada kaedah manja. Saya dapat kaedah manja ni, saya rasa bahagia betul. Ustaz tak pernah cerita kaedah manja ni. Ustaz tak pernah cerita tapi saya rajin baca flashcard. Saya jumpa kaedah manja dalam ni, Ustaz tak cerita sebab belum sampai masa lagi. Oh, kaedah manja. Tu dia. Jumpa tak? Manja belakang tu. Pun ilai. Bawah kanan. Okey. Apa nak buat dengan manja ni? Bila kita jumpa mudhafun ilaih. Kita kaji ayat yang panjang kan? Okey, buang mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih tu maksudnya yang jadi tempat sandar. Buang mudhafun ilaih, buang ataf dia, buang naat, buang jar. Jangan fikir lagi. Mudhafun ilaih, ataf, naat, jar tu buang.
itu bukan rukun ayat. Bukan rukun ayat. Okey? Cuma dekat la ilah kat sini tak adalah mudhafun ilaih tak ada, na'at tak ada, jar tak ada, ataf tak ada. Ataf ada ilah. Ilah ni ataf juga ni. Kita dia ataf juga lah. Okey. Cuma pada saya buang je semua yang apa kita kata yang bukan yang utama. Buang. Okey, jadi sekarang bila kita tahu la dengan ilah takkan jadi rukun ayat. Okey. Bila la dengan ilah takkan jadi rukun ayat, buang ilah. Yang tinggal ilaha dan juga Allah. Allah. Maka ikut susunan ilah dulu. Okey, jadi dia sebenarnya ayat dia macam ni. Ayat dia gini. Okey, ayat dia gini. Ayat dia gini ya. Al-ilahu Allah. Cuba terjemah dengan al tersebut. Al itu maksud dia itu. Itulah Tuhan. Itulah Tuhan. Tuhan itu Allah. Tuhan itulah Allah. Tuhan itulah Allah. Inilah dia benda dan cerita. Kenapa saya letak alif lam dekat sini? Saya letak alif lam kat sini sebab saya dah keluarkan la dengan ilah. Sebab mubtada mesti mubtada mesti makrifah. Sebab apa mubtada mesti makrifah? Siapa boleh beritahu kat saya mubtada mesti makrifah? Why? Allah nakirah. Allah ni kan makrifah juga. Tak, dalam ayat dia jadi nakirah kat sini. Okey? Mubtada kena makrifah. Tuhan itu adalah Allah. Kenapa mubtada kena makrifah? Standard ayat mubtada mesti makrifah. Apa maksud makrifah? Ingat ke? Dikenali oleh penutur dengan pendengar. Penutur dengan betul? Dua-dua kenal. Dua-dua ni kenal. Ada mesti dua-dua kenal. Jadi bila sebut Tuhan itu, Tuhan itu bermaksud apa? Bermaksud penutur dan juga audiens dia dua-dua kenal Tuhan. Maksudnya sesuatu yang disembah lah kan? Tapi tapi audiens dia tahu tak yang dia nak sebut tentang Allah? Tahu lagi. Tak tahu lagi kan? Tak tahu kan? Tapi dia kenal tak Allah? Kenal. Dia kenal. Makrifah. Cuma dia tak tahu apa audiens dia nak cakap. Apa mutakalim dia nak cakap kan? Penonton nak cakap. Tuhan itu dia cakap kat audiens dia. Tuhan itu Ya. Kenapa dengan Tuhan tu? Kenapa? Allah. Boleh? Tuhan itulah Allah. Okey. Jadi audiens dia berkata, okey. Alright, boleh? Cuma kenapa disebut begini? Kenapa disebut begini? Tak disebut begini. Kenapa disebut begini? Tapi tak disebut begini. Why? Kerana di sini dia adalah sekadar satu fakta yang umum. Tidak ada pembatasan. Kalau kat sini ada batas ni adalah dengan ilah. Okey. Itu ada batas yang menyempitkan apa sahaja kebarangkalian. Tapi dekat sini Tuhan itu adalah
Allah. Okey, Tuhan itu adalah Allah. Boleh jadi Allah Tuhan tu selain Allah pun boleh. Ni kalau pakai ayat macam ni. Okey, kalau pakai ayat macam ni, Tuhan itu adalah Allah. Tapi boleh juga khabar dia tu, boleh juga khabar dia tu jadi benda lain. Betul ke tidak? Betul. Betul ke tidak? Kita boleh buang khabar dia ni. Betul. Boleh buang khabar dia. Al-ilah Tawud, boleh. Al-ilah Lata, boleh. Al-ilah Uzza, boleh kalau kita buang. Boleh sebab tidak ada apa-apa yang membataskan dia. Boleh? Okay. Di sini saya nak cerita. Perasan tak? Kat sini saya pakai who. Betul. Dekat sini ha. Okey. Okey. Ni ilmu baru. Tidak. Okey. Di sini mubtada'nya biasalah mubtada' memang kena baca marfu', betul? Khabar pun marfu', tak ada masalah lah. Okay. Tapi di sini la ilah kat sini, la ilaha di sini dia adalah la di sini adalah la nafi lil jinsi. La nafi lil jinsi. Boleh buka muka surat 17. Ni tak belajar lagi tapi saya bagi je lah sebab bila kita dah kenal sekali, nanti kita cerita kali kedua, bertambahlah lagi kita punya ingatan kita tu. Buka surat 17 belakang, kecil aja. La nafiyah, nampak tak? Di. La nafiyah. Okey. La nafiyah ni maksudnya apa? Linafil wahdah. Linafil jinsi. Maksudnya apa? Untuk menafikan satu unit. Atau untuk menafikan jenis. Apa sahaja jenis tak ada. Kalau satu unit tu saya tak macam talian ni tak macam tu. Saya nak pergi dekat ni je. La nafil jinsi. Okey. Linafil jinsi. Dia menafikan apa sahaja. Apa sahaja yang sejenis dengannya dinafikan. Apa sahaja. Tak akan ada, tak akan wujud. Tu. Boleh tak? Menafikan apa sahaja yang sejenis dengannya tu tak ada. Apa sahaja. Okey? Jadi untuk la nafi lil jinsi ni dia punya lepas lafaz la dia ada isim la. Lepas lafaz la dia ada isim la dan ada khabar la. Ada isim la tu mubtada'. Khabar la itu khabar la. Okey. Jadi kalau kat sini la qairata. Okey, syarat dia isim la, okey, isim la. Dia mesti dibaca dengan mansub bari atas dan tidak boleh tanwin. Dia tidak boleh ada alif lam, tak boleh tanwin dan dia mesti baca baris atas. Okey? Dia sama dengan la raiba. Perasan tak? Tidak boleh dibaca dan dia mesti mansub kan? Dia mansub. Bacaan dia mansub bari atas dan tidak bertanwin. Itu untuk la nafi lil jinsi. Baris atas tak boleh tanwin. Sebab tu kalau kita baca la raiba, la khaufa. Ada ke la khaufa? La khaufun yang tak ada. Yang ada la khaufa tak ada sebenarnya. La raiba. Apa la raiba? La tahzan. La tahzan tu fi'il. Oh, dia untuk ni. Isim.
Isim saja. La haula wala. Haula sama. La haula wala quwata. La haula la quwata. Hasan. Berbaris atas. Mansub. Okey. Jadi bila sebut nafi bermaksud menidakkan lah, betul? Menafikan apa sahaja. Menafikan. Okey, menafikan. Okey. Jadi jadi la nafi yang sedang kita belajar ni la nafi lil jinsi. Apa sahaja yang sejenis atau berbentuk ataupun semakna dengan Tuhan itu tak wujud. Itu maksud dia. La nafi. Tak wujud. Betul tak? Betul tak? Betul tak? Yang sebenarnya tiada. Betul tak? La nafi tu, la nafi lil jinsi tu, nafikan jenis tu maksudnya apa sahaja yang semakna dengan ilah, apa sahaja yang semakna dengan quwata, apa sahaja yang semakna dengan haula, apa sahaja yang semakna dengan roiba, tak wujud. Dapat tak ni? Umi dapat tak Umi? Macam Abidah dapat tak? Ya. InsyaAllah tuan-tuan. Dan yang saya sebutkan tak wujud tadi tu boleh dapat tak? Nafian 100% secara total. Ya. Bukan? Jadi apa sahaja yang berbentuk ketuhanan tak wujud. Tak wujud. Apa sahaja berbentuk kekuatan, la haula, daya, tak wujud. Apa sahaja yang berbentuk kekuatan tak wujud. Apa sahaja la roiba, apa sahaja berbentuk keraguan tak wujud. Yakin tak? Yakin tak la tu beritahu kata tak wujud? Yakin Okey. Maksud kat sini la nafi itu la nafi lil jinsi untuk perkataan selepasnya. Kalau dia sembahan artinya tak ada yang sejenis dengannya, yang semakna dengannya. Kalau dia Allah yang tu dia berkait dengan lafaz selepasnya, gitu ya. Jadi tapi kalau macam la roiba dia tak ada ilah. Betul tak? Kalau la haula wala quwata kan? La haula wala quwata illa, ada illa kan? Ada illa, lepas tu billah kan? Yang tu ikat terus tu. Tapi kalau la roiba maksudnya tidak ada keraguan. Maksudnya memang total tak ada keraguan. Total. Maksud Razu tadi ialah la nafi tadi lil jins ni dia mengikat lafaz lepasnya itu dengan dirinya. Begitu kan? Jadi yang semakna dengan itu yang selepasnya itu. Benar. Itu yang saya bawakan tadi tu Kak Zu. Saya nak bagi tahu kalau tadi la ilaha illallah, okey. Kalau la roiba, ni saya nak bagi kita nampak. Kalau la roiba dia tidak ada ilah. Bermaksud memang tak ada keraguan langsung. Betul tak? Okey. Tapi bila la ilaha illallah, yang pertama sekali dinafikan. Kalau la roiba dinafikan terus keraguan tu, tak wujud langsung. Tapi bila la ilaha illallah, okey, ini cara fikir. La ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Di situ ada la dan illa. Ni saya nak kata sebab tadi Kak Mahani tanya kenapa dia lebih berat daripada langit dan bumi. Ni nak cerita ni. Okey. Kenapa tak sebut je al-ilahu Allah. Al-ilahu Allah. Kenapa tak zikirkan macam ni je? Kenapa mesti dibataskan macam ni? Okey. Cuma tadi yang pertama tadi saya nak tanya, saya nak kita jelas bermaksud bila sebut la ilaha ataupun la raiba ataupun la haula la quwata. Tidak maksudnya la itu menafikan kewujudan keraguan dalam surah Al-Baqarah. La itu menafikan daya dan juga kekuatan. Okey, menafikan maksudnya nak beritahu tak wujud. Keraguan dalam surah Al-Baqarah tu tak wujud. Ayat itulah tentang Alkitab tu tak wujud. Kekuatan daya dan juga kekuatan pun tak wujud. Betul tak? Betul. Samalah juga ilah kat sini pun tak wujud. Betul? Saya nak kita dapat makna tak wujud tu. Boleh tak dapat makna tak wujud tu?
Sebab tu selalu Boleh. disebut la maujud. Ya Kak Zu, saya nak pergi situ lah Kak Zu. Tu yang saya duk bawa. Nampak tak bila la nafi lil jinsi, dia menafikan kewujudan Tuhan itu. Dia menafikan tidak apa sahaja yang berbentuk sembahan itu tak wujud. Boleh? Saya nak pergi Kak Zu laju. Okey, jadi di sebalik la ilaha ni sebenarnya dia ada macam ni. Okey, la ilaha maujudun. Inilah khabar dia yang sebenarnya. Okey, inilah khabar dia. Inilah khabar yang sebenarnya. Ini mubtada khabar juga. Cuma ini mubtada khabar yang kita keluarkan dia punya pembatas. Kita keluarkan la dengan ilah. Kita keluarkan la dengan ilah. Okey? Tapi dekat sini dia ada begini. La ilaha dekat sini jadi mubtada. Kita panggil dia isim la. Okey, apa cerita tentang ilah? Apa cerita tentang ilah? Maujud. Maujud. Apa itu maujud? Siapa boleh cerita kat saya maujud tu apa maksud dia? Huruf asal dia apa? Apa huruf asal maujud? Ada banyak ni. 1, 2, 3, 4, 5. Ada. Boleh ke? Waw jim dal. Waw jim dal. Okey, waw jim dal dia pakai dalam wazan maf'ul. Okey. Okey, maujud ni. Maujud ni dia adalah waw jim dal yang pakai wazan maf'ul. Okey, maf'ul ni maksud dia apa? Maksud dia yang maksud dia yang subhanallah. Yang ya Allah tentu. Yang maksud dia yang di. Jadi maf'ul ni maksudnya yang di. Jadi apa itu wajada ni? Waw jim dal ni apa? Kita tengoklah kamus. Kita kan faham wujud. Kita faham wujud. Okey, makna wujud tu sendiri apa? Sebab tu kita kalau nak faham betul-betul, carilah kamus, buka kamus, tengok macam mana orang Arab faham. Ni nak nampak kan ni kenapa dia lebih berat daripada langit dan bumi. Okey. Kak Mahni, Iya. cuba baca Wajada. ni. Yajadu. Fi'il mudhari'. Yajidu. 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 Yang dia dhamma. Yajidu. Okey ni Tidak. jid ni Jid. fi'il amar. Ni Wajidan. wajidan ni dia punya masdar. Dan Ni wajidanan. wijdanan. Wijdanan. Wijdanan ke wijadanan? Wijdanan saya sini. Tapi tak apa. Ni Wajidatun. Atan. hidatan. Gantung. Ya. Wa wijdanan Wajid. wajidatan. Okey ni Wujudan. ya. Wujudan ke? Wujud. Okey ni Wajadan. wajidan. Wajadan. Maujidatan. Ni semua masdar dia. Oh. Wujudan. Wujdan, Wajidatan. wajidatan. Okey, ni fahuwa, lepas fahuwa Wajidun. yes, wajidun. Okey, sebab dia golongan atas sifat Lepas tu wal maf'ul dia Maujud. maujudun. Okey? Maujudun. Okey, jadi ada berapa entry ni wajada ni? Tengok.
Kita ada wujida tak apa, ni fi'il amal. Okay, ada satu entry sahaja wajada. Lepas ni kita bila kita lafaz syahadah tu dalam solat, insya-Allah lah saya raikan ni sebab benda ni kita baca dalam solat. Kita bukan sekadar baca, kita apa kita kata, kita tasdik dalam solat kita. Gitu. Wajada fulanun. Wajada fulanun wajdan. Maksudnya apa? Si fulan mendapat wajdan. Yakni dia berasa sedih. Dia berasa sedih. Wajdan. Okay? Wajada bihi wajdan. Kenapa dia terjemah macam ni? Kira secara berselang. Kejap. Sebab susah nak baca macam ni kan. Dia lompat tu. Mira buat secara berselang. Makcik selalu juga macam tadi tu. Okey, jadi. Wajada fulanun wajdan. Fulanun. Fulan mendapat wajdan. Maksudnya apa? Hazina, dia sedih. Apa kena-mena wujud dengan sedih ni? Okey, maksudnya kalau wajada fulanun wajdan, si fulan mendapat wajdan. Sedih maksud dia. Wajada bihi wajdan. Dia mendapat wajdan terhadapnya. Maksudnya apa? Ahabbahu, dia mencintainya. Okey, wajada matlubahu wajdan wa wujdan wajidatan wa wujudan wa wijdanan. Okey. Maksudnya dia mendapati apa yang dicarinya. Okey, jadi wajdan. Ni dia punya yang tadilah masdar kita baca tadi kat mana ni? Asabahu, maksudnya dia mendapatinya, dia mengenainya. Wa adrakahu, mencapainya. Wa zahira bihi, zafira bihi, dia memperolehnya. Asara alaihi, menemuinya. Wajada syai'a kadza, dia mendapati sesuatu itu demikian. Alimahu iyahu, dia mengetahuinya sebagai demikian. Jadi maksud wajada adalah mendapatinya, mendapati. Dia mendapati, wajada tu maksudnya mendapati. Mendapati, mencapai, memperoleh, menemuinya. Okey? Okey, sekarang bila kita pakai maujud, kalau mendapatinya, contoh kita kata dia mendapati apa yang dicarinya. Okey? Saya nak bagi wazan sikit. Dalam perbuatan wajada ada pelaku. Okey? Ada perbuatan. Boleh? Boleh tak ni? Boleh. Boleh. Wajada, huwa. Dia Jadi wajada itu perbuatan wajada bermaksud apa? Mendapati. Boleh? Dia mendapati. Okey, pelakunya kita katalah dia. Okey, jadi dia mendapati. Lepas tu objeknya kita katalah nya. Kita pakai domain je. Pelakunya dia, pelakunya perbuatan mendapati, lepas tu nya, ataupun dia memperolehnya, nya. Boleh juga. Dia menemuinya pun boleh juga.
Okey. Nya, tak kisahlah. Dia mendapatinya, dia memperolehnya, dia menemuinya. Boleh, boleh. Jadi bila kita sebut dia mendapatinya, asaba. Asaba ni maksudnya, asaba wajada kat sini dengan makna asaba. Asaba ni dia terkait dengan anak panah yang kena tepat pada sasaran. Asaba. Maksud wajada, maksud wajada, Arab ni sebut asaba. Asaba. Asaba ni terkait dengan anak panah. Jadi anak panah tu dia kena tepat. Ya, buat dia tu. Bila nak buat itu? Baju dia ke mana? Sekejap lagi mau kali nak pergi dah. Kat dapur. Kat tempat telur. Okey. Jadi asaba, bila wajada diterjemahkan dengan asaba, maksudnya benda tu dia seperti anak panah yang dilepaskan kena tepat pada sasaran dia. Itu maksud mendapatinya. Maksudnya tidak tersasar lah. Okey, bila dia kata dia mendapatinya, dia mendapati kalau macam ni, wajada matlabahu. Dia mendapati apa yang dicarinya, okey? Matlabahu tu apa? Matlubahu, apa yang dicarinya. Maksudnya memang apa yang dia cari tu dia jumpa dan tepat, itulah dianya. Itulah dianya. Tu maksud dia. Asaba. That's it. Maksudnya tidak tergeser-geser lah, bukan benda yang bergeser-geser macam tu. Menepati kehendaknya. Ya, menepati. Ada tidak keluar kan daripada dia punya Tidak. sasaran. Tepat. Jadi Right bila on the dot, bullseye. ya. Jadi bila dia kata saya dah dapat dah apa yang saya cari. Saya dapat dah apa yang saya cari. Ataupun kita macam kita belajar bahasa Wahyu, kita tak faham-faham, lepas tu kita fikir, tiba-tiba kita jumpa apa kita. Saya dapat dah yang saya cari. Yang ni lah, bukan yang lain. Faham tak? Mira, ni manjada wajada lah ni. Manjada wajada. Wajada. Sama. Okey, kita tak rasa fikir kan wajada ni. Wujud tu kita kata ada je. Ada, wujud tu ada. Tapi ada yang bagaimana? Bermaksud ada perbuatan mendapati, ada pelakunya dia dan ada objeknya. Dia mendapatinya. Okey, dia mendapatinya. Macam mana? Mendapatinya macam tak salah, macam tu lah maksud dia. Saya nak cerita pun tak boleh. Tapi asabah tu maksudnya apa yang dia dapat itu exactly itulah dia. Okey. Jadi kalau pelakunya kita kata orang yang mendapati, betul? Okey? Kalau pelaku kita kata orang yang mendapati, betul? Tapi kalau objeknya kita akan kata benda yang didapati, betul? Benda yang didapati tu, benda yang macam mana? dikehendaki dia tu benda. Yang dikehendaki itulah, tak tahulah saya. Punya beratnya langit, lebih berat pada langit dan bumi kat mana ni nak terjemah makna wajada tu pun susah kat mana ni. Allah. Wajada. Okey, jadi itu makna wajada. Jadi sekarang bila kita pakai, kita balik pada kamus kita. Kalau wajada mendapati, yajidu pun mendapati. Dia mendapati. Kalau jid, engkau dapatkan arahan tu, amal. Kalau wajada ni maksudnya macam mana dia jadi, dia masdar bukan pendapatan. Dia bukan pendapatan. Kita rasa secara masdar dia.
kewujudan. Dapatan ataupun dapatan atau kalau Wujudan. kewujudan masih lagi makna wajada tu masih wujud. Wujud. Kita boleh kata kewujudan bolehlah, dapatan bolehlah. Okey, lepas tu kita ada pelaku fahuwa wajidun. Okey, wajidun ini untuk orang yang mendapati tersebut. Okey, untuk orang yang mendapati tersebut. Maujudun ini rujuk kepada apa yang dia dapat. Apa yang fa'il ni dapati. Objek kah? Objek tu. Maf'ul ni, maujud ni apa yang didapatkan oleh wajidun. Wajidun pelaku dia. Maujud itu apa yang dia dapat. Apa yang dia dapati tu. Okey, boleh? Okey, ni cara fikir ni dia agak lambat tapi tak apa. Jadi bila masuk kalau kat sini maujudun ni maf'ul yang di apa? Yang dapat. Yang diperoleh. Yang didapati. Macam tu lah. Ataupun apa yang yang didapati. Yang didapati. Sekejap saya nak kecilkan sikit ni. Itu. Yang didapati. Yang didapati. Okey. Macam mana kita nak kata? Kalau wujud takkan kita nak kata yang diwujudkan? Takkan kita nak kata yang diwujudkan macam tak boleh kan? Yang diwujudkan tu macam seolah ada usaha sengaja pula kan? Kan? Betul tak? Sengaja diwujudkan. Kalau yang diwujudkan, kalau kita kata yang diwujudkan tak boleh. Tapi makna dia yang didapati. Okey? Maknanya ada usaha yang kuat kat situ kan. Kalau kita kata yang diwujudkan, bukan yang diwujudkan, maknanya yang didapati, yang ditemui, yang dijumpai. Maksudnya macam itulah. Dia dah berusaha lah. Okey. Jadi kita punya nahwu dia macam ni, la nafil jinsi. Bila ada nafil jinsi ada ilah, lepas tu dia mesti ada maujudun kat belakang ni. Maujudun ni tak nampak. Okey. Macam tu. Okey. Jadi kita akan terjemah macam mana? Cuba kita terjemah. Cuba terjemah. Yang didapati. Tidak. Cuba terjemah daripada la ilaha maujudun illallah. Tidak ada yang Tiada Tuhan. tidak ada sembahan yang didapati melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang didapati melainkan Allah. Maksudnya apa? La itu menafikan apa-apa sahaja ada sembahan. kewujudan sembahan yang apa-apa sahaja kewujudan sembahan yang sebenar-benarnya sembahan. Sebab tadi dia makna asaba, yang tepat untuk disembah. Okey? Dia menafikan ada. Jadi maujud dekat sini kita sebut kalau terjemahan biasa orang terjemah lagi tau. Tidak satu Tuhan pun ada. La ilaha maujudun ni terjemahan dia begini. Ni terjemahan yang kita panggil apa? Terjemahan pondok Tidak ada. Tidak satu. Kan nafi lil jinsi. Tidak Jadi satu. nafi dulu satu. Kalau satu pun tak ada, dua lagi tak ada. Ya. Tidak satu Tuhan pun ada. Ni ilah ni saya nak tanya bilangan dia mufrad musanna jamak? ilah. Mufrad. Jadi bila kita nak terjemah tidak satu Tuhan macam tu. Tidak satu Tuhan pun. Ada. Pun mesti ada, Mila. Pun. Yes. Tidak satu Tuhan pun ada. Ada. Tidak satu Tuhan pun ada. Beratnya kalimah ni, ya Allah. Tidak satu Tuhan pun ada kecuali ke melainkan? Melainkan, bagus. Melainkan. Tidak satu Tuhan pun ada melainkan Allah. Jadi Allah dekat sini kenapa dia baca marfu' makcik?
Dia adalah apa yang diisbatkan atau kita kata dialah khabar yang sebenar. Dialah khabar yang sebenar. Ni kalau kita siapa? Ada Kak Min tak lah ni? Kak Min aja yang kena. Khabar yang sebenar. Pucuk pula aku pun nak masuk ni. Okay, la ilaha maujudun illallah. Okay, jadi sebenarnya Allah ni lah sebenarnya nak highlightkan. Jadi maksudnya apa? Bila kita faham, besar tak kalimah ini berbanding al-ilah, Allah. Tuhan itu adalah Allah. Bila Tuhan itu adalah Allah, tidak ada apa-apa yang membataskan antara Tuhan dan Allah. Ataupun tidak ada apa-apa yang mengikat antara Tuhan dan Allah. Maksudnya kedudukan Allah boleh berubah tak? Diganti dengan benda lain. Boleh. Boleh. Tapi bila Allah ikat dengan la dan juga ilah, maka kedudukan Allah ini tidak boleh diubah, diganti dengan perkataan lain untuk ilah. Ya. Tak boleh. Dia dah ikat simpul mati. Dia dah pateri dah. La ilah. La ilaha Jadi, illallah. bila kita baca la ilaha illallah, bermaksud kita sedang berikrar, Beriktikad. beriktikad. Bahawasanya kita nafikan dulu. Kita nafikan dulu pada diri kita kewujudan mana-mana sembahan. Okey, nak sebut macam tu kan, kita tengok makna ilah. Tengok makna ilah ha? Tengok sikit makna ilah apa dia. Ilah mufrad isim. Jamak dia alihatun. Dia muannas. Wa ilahatun. Wa jamak dia lil muannas alihatun. Al-ilah, ni tengok al-ilah. Nampak dia tulis al-ilah. Al-ilah isim min asma'illahil husna wa ma'nahu al-ma'bud bihaqqi. Al-ilah tu adalah isim nama bagi nama-nama Allah yang baik. Dan dalam dan maknanya adalah yang disembah, al-ma'bud. Al-ilah ni maksudnya yang disembah. Al-ma'bud nampak tak sama dengan al-maf'ul tak? Sama tak dengan maf'ul? Maf'ul Yang maf'ul. bihaqqi dengan benar. Ilahul khasbi. Tamuzu indal babilin. Babilion ni. Tengok sikit. Babilin. Ambil terjemah lah, ambil terjemah. Ambil terjemah nak ambil semua. Ni kita baca dalam kita punya apa? Al-ilah. Ni al-ilah kulli yang ni. Kita terjemah dulu sikit. Bismillah. Right. Okay. Saya rasa berdebar lah kat mana ni. Kakak rasa nak teriak ni. Saya dapat makna asabahu tu. Okey. Jadi al-ilah ni apa dia? Kullu ma uttukhiz ma'budan bihaqqi au ma'ir
setiap apa yang diambil sebagai sembahan. Al-ilah itu adalah setiap apa yang kita ambil sebagai sembahan dengan hak ataupun tanpa hak. Itulah al-ilah. Setiap apa yang kita ambil sebagai sembahan sama ada dengan hak ataupun hak. Jadi kita boleh relate lah dengan kehidupan kafir Quraisy dulu, kehidupan zaman Nabi Ibrahim dulu kan. Manusia ni memang secara nature-nya nak menyembah. Manusia memang secara fitrahnya dia tu nak menyembah. Dia memang nak menyembah. Cuma bila dia tak tahu dia nak sembah apa tu yang bila tengok benda tu macam bagus, hebat, maka dia sembahlah benda tu. Okay. Dan digunakan bagi selain Allah di sisi sebahagian kaum dalam kisah-kisah dongeng lama. Okay, jadi al-ilah ni satu nama daripada nama Allah yang indah dan maknanya ialah yang disembah dengan hak. Jadi ilah al-Khosbi ni di sisi orang Babylon. Tamuzu. Jadi Tamuzu ni, di sisi orang, sekejap tengok ada ayat dia. Tamuzun inda. Ilah al-Khosbi, Tuhan al-Khosbi. Al-Khosbi ni nama Tuhan di sisi orang Babylon. Okay. Kalau di sisi orang Yunani pula Asyiru wal Mawasiq, si orang Yunani kuno. Kalau Mesir kuno pula Al-Khosbi wal Umumah. Tuhan mereka tu kan, Tuhan mereka tu. Okay, wal haq al-ilahi dan al-haq al-ilahi. Satu asas yang disandarkan kepadanya oleh sebahagian raja-raja Eropah pada kurun-kurun pertengahan yang menetapkan bahawa kekuasaan raja ke atas rakyatnya ialah satu mandat ketuhanan. Ni fahaman-fahaman. Tapi nampaklah, nampak tak? Sebenarnya apa yang kita dapat daripada kamus ni sebenarnya itulah cetusan fitrah. Memang fitrah manusia nakkan bertuhan. Cuma bila kita tidak menggunakan akal untuk mentafakuri, maka kita akan ambillah selain Allah tu sebagai Tuhan. Sebab tu Nabi Ibrahim dia mencermati bulan, matahari, bintang kan. Dia kata ni lah Tuhan, tapi bila siang tak ada. Oh bukan, Tuhan bukan begini, Tuhan sentiasa wujud, kenapa boleh hilang? Benda tu sebenarnya kebijaksanaan yang dah tak ada pada diri kita sekarang. Macam ni kat bawah ni, dia kata satu asas yang disandarkan kepadanya oleh sebahagian raja-raja pada kurun-kurun yang meletakkan bahawa kekuasaan raja ke atas rakyatnya ialah satu mandat ketuhanan. Mandat? Itu adalah fitrah manusia, mahukan benda-benda sebegitu. Okey. Itulah ilah, al-iman biwujud al-iman. Meyakini ataupun keyakinan terhadap kewujudan Tuhan. Maksudnya apa? Al-i'tiqad al-qalbi wal-aqli. I'tiqad qalbu dan juga akal terhadap kewujudan Tuhan di hadzal kaun. Terhadap al-kaun kat sini apa? Al-kaun. Tengok dia terjemah tak? Al-kaunu. Al-kaunu. Kan. Ya, al-i'tiqad ni apa? I'tiqad ni ikatan. Ikatan, i'tiqad, aqad, uqud. Qalbi wal aqad. Balik, hantar. Qalbi.
kepercayaan hati dan akal. Jadi bila kita sebut i'tiqad tu kepercayaan, sebenarnya i'tiqad tu ikatan hati dan akal terhadap kewujudan satu Tuhan bagi alam ini. Jadi bila jadi i'tiqad ni terkait dengan kita ikat hati kita dan akal kita dengan perkara tersebut. Kepercayaan hati dan akal terhadap kewujudan satu Tuhan bagi alam ini. Okey, jadi itulah maksud ilah. Ada lagi tak? Ilah. Jadi yang disembah, yang diibadahi. Yang disembah, yang diibadahi. Saya nak tanya sekejap. Jadi ilah dia berlindung dan kembali kepadanya. Ilaha fihi dia menjadi heran terhadapnya. Ilah dia menyembah. Daripada mana-mana ilah pada satu sudut bahasa membawa makna al-ma'bud yang disembah atau yang dituju, yang diharap dan bergantung kepadanya oleh manusia. Sebab itu orang Arab menggunakan lafaz ilah bagi sesuatu yang dijadikan sembahan sama ada bihaq atau bighairi haq. Adapun apabila disebut Allah maka ia merujuk kepada al-ilah al-haq, iaitu Tuhan yang benar-benar berhak disembah. Okey, jadi betul tak orang Arab bawa balik sembahan untuk minta hujan, minta harta kekayaan, betul? Jadi maksudnya sembahan-sembahan ni apa? Tempat kita sesuatu yang kita tuju kepadanya, sesuatu yang kita harap kepadanya, sesuatu yang kita bergantung kepadanya, kita berlindung kepadanya dan kita kembali kepadanya. Jadi menyembah al-ma'bud tu maksud apa? Kita tuju kepada siapa? Kita harap kepada siapa? Kita berlindung kepada siapa? Kita kembali kepada siapa? Kita bergantung kepada siapa? Itulah ilah. Itulah ilah. Okey? Dan bila kita kaji lafaz ini, dan kita baca dalam solat kita minimal sehari 5 kali. Solat 5 kali. Tapi lafaz syahadah tu berapa kali? 17. Mana udah 17? Subuh sekali. Zuhur 2. Asar 2. Maghrib 2. 9. 9. Okey. Jadi 9 kali minima kita bersyahadah. Okey, nak cerita. Kenapa kita kena solat? Sedangkan kan kalau ikutkan kita kena solat 50 kali tapi diringankan sehingga jadi 5 kali tapi menyamai 50 kali. Okey? Bila kita bersolat, itu adalah interaksi kita dengan Allah. Okey? Bila kita bersolat, itu adalah interaksi kita dengan Allah. Antara tempoh daripada subuh nak ke zuhur, zuhur nak ke asar, asar nak ke maghrib, maghrib nak ke isyak, isyak nak ke subuh balik, ada waktu yang kosong yang kita isi dengan aktiviti kita. Okey? Jadi sepanjang ruangan yang nak menghubungkan antara kita daripada satu waktu ke satu waktu itu, kita buat tak penyaksian? Kita buat tak penyaksian? Atau kita temukan ke tidak? Atau kita dapati ke tidak? Okey? Boleh tak? Kita buat tak penyaksian? Atau kita temukan ke tidak? Atau kita dapati ke tidak? Atau kita sedar ke tidak wujud Tuhan? Okey? Tuhan. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang mana
kita mengharap tu apa, macam mana, yang kita, sekejap kita tengok dia punya makna. Saya nampak makna dia tapi saya nak blend, tak boleh. Yang kita rasa kita boleh berlindung kepadanya, kita boleh berharap kepadanya, kita boleh bergantung kepadanya, sehingga akhirnya kita akan menuju kepadanya dan kita kembali kepadanya. Boleh? Mula-mula ni disusun macam ni, tapi ni sesusunan saya. Kita jumpa ke tidak? Sesuatu yang kita boleh berlindung kepadanya, kita mengharap kepadanya, kita bergantung kepadanya, kita meminta kepadanya, dan akhirnya kita akan menuju kepadanya dan kita akan kembali kepadanya. Kita jumpa ke tidak di antara selang satu waktu solat ke satu waktu solat? Kita temukan ke tidak? Okey? Sehingga dalam solat kita melafazkan syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Tahu tak bersaksi ni apa? Kalau orang dalam mahkamah tu, dia jadi saksi, boleh ke tidak dia jadi saksi kalau dia tidak menyaksikan? Tak boleh. Tak boleh. Dia akan disebut pendusta. Betul? Jadi dia hanya akan boleh jadi saksi bila dia benar-benar menyaksikan perkara tersebut. Saya bersaksi. Saya benar-benar menyaksikan. Saya begini-begini. Dia boleh cerita apa yang dia nampak. Betul tak? Betul tak? Betul. Inilah syahadah. Inilah asyhadu. Asyhadu. Jadi bila kita masuk dalam solat, kita kata aku bersaksi bahawasanya tidak satu Tuhan pun yang aku temui tidak satu Tuhan pun yang aku temui, yang aku dapati, yang aku jumpa, yang benar-benar aku boleh berharap kepadanya. Aku boleh meminta kepadanya. Aku boleh bergantung kepadanya. Aku boleh berlindung kepadanya. Aku boleh, kalau aku boleh tu macam tak best sangat. Tidak satu Tuhan pun yang aku benar-benar mendapatinya dengan sebenar-benarnya boleh melindungi boleh memberikan apa yang aku perlu. Boleh kata-kata tadi? Boleh memberikan apa yang aku perlu, yang menyediakan aku untuk aku bergantung kepadanya, yang sentiasa bersedia untuk aku kembali kepadanya, untuk melindungi aku, untuk menjadi tempat aku berharap. Aku tak jumpa melainkan Allah semata. Buat tak? Saya kata kat diri saya. Kesibukan telah membuatkan kesibukan kita dengan kehidupan. Sebab tu kata Ustaz, bila kita masuk ke dalam solat tu, bila datang waktu solat tu sebenarnya nak menarik kembali kita untuk refresh balik kehidupan kita sebenarnya, yang nanti dalam solat tu kita bersyahadah. Jadi Kak Mahani, lafaz la ilaha illallah ini dia bukanlah lafaz yang dizahirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan? Lafaz la ilaha illallah ini adalah lafaz yang lahir daripada pencarian kita.
penyaksian. Pencarian kita, penyaksian kita di mana kita tak jumpa satu pun makhluk yang boleh kita harap, yang boleh kita bergantung, yang boleh kita meminta, yang sehingga kita rasa boleh berlindung. Dan akhirnya kita nak sembah dia, kita nak kembali kepada dia, kita nak menuju kepada dia. Tak jumpa melainkan Allah semata. Maka bila kita perhatikan alam, kita perhatikan pasangan kita, kita perhatikan. Ada orang kan, oh, aku lega dah, anak aku dah besar kan. Bolehlah, dia pernah kerja, boleh bagi duit aku sikit. Tak apa, aku tak payah kerja, laki aku ada. Betul. Memang pasangan kita itu dia adalah pelindung kita. Dia adalah dia adalah, kita kata apa? Bila kita ni jadi seorang isteri, suami kita itu adalah pelindung kita. Dia adalah wakil bagi Allah. Sebaik-baik pelindung. Tapi sebaik-baik pelindung, sebaik-baik yang membiayai kita, Ya Allah. hanya Allah semata. Yang boleh bagi kekuatan pada suami kita siapa untuk melindungi kita? Allah. Yang boleh bagi suami kita kaki, tangan, boleh bergerak apa semua untuk bagi mencari rezeki itu siapa? Allah. Itulah Allah Ta'ala. Mutlak daripada Allah suami kita. Oh, suami aku melindungi aku. Dia boleh lindungi kita kenapa? Allah bagi kat dia izzah. Allah bagi kat dia kekuatan. Dia boleh membiayai kita kerana Allah bagi kat dia kemampuan untuk dia pergi cari rezeki. Tapi kalau Allah tak bagi dekat dia, dia pun tak boleh biayai kita. Nampak tak? Jadi bila kita faham yang tu, ya. Terasa orang saya ada pencen nanti. Kan? Apa Fiza cakap tu tak faham. Makcik tak faham. Dia pun masih tak faham. Tak, tapi betul. Inilah yang dikatakan lafaz la ilaha illallah ini, dia bukanlah lafaz yang simply la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. No. Lafaz la ilaha illallah yang sebenar-benarnya apabila kita benar-benar, ini yang dikatakan titik kosong Kak Zu. Titik kosong. Titik kosong. Di mana kita tak jumpa dah mana-mana makhluk yang boleh kita bergantung dengan dia, yang boleh kita berharap dengan dia, yang boleh kita tuju dengan dia. Kan? Tak ada. Hanya Allah semata-mata. Jadi daripada satu waktu ke satu waktu solat tu, kita penuhilah. Bukanlah kita kata aku tak buat kerja lah, Syed nak tengok alam. Tak semestinya kita kena duduk melengung. Tahu melengung? Melengung tu bahasa orang Tara. Menung, perhati je. Tak. Kadang-kadang kita ni dengan kesibukan kita pun kita boleh jumpa Allah. Dalam kesibukan kita mengurus rumah tangga, mengurus keluarga, mengurus pekerjaan, kita boleh jumpa Allah. Kita boleh jumpa Allah yang hebat tu. Contoh saya. Ya Allah, penatnya aku nak mengurus rumah aku yang tak sebesar mana ni pun aku letih sangat, ya Allah. Sedangkan engkau mengurus seisi alam dan tidak ada satu pun yang terlepas dari pandangan kau. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jumpa tak? Jumpa tak? Tempat yang kita, kita jumpa satu power yang tidak ada pada mana-mana makhluk. Jadi nak dapat la ilaha illallah ni kena faham Quran, kena fahamlah nama-nama Allah, kena tengok macam mana Allah bertindak ke atas makhluknya, bertindak pada alam ni, barulah kita akan nampak, oh lemahnya aku, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah, lemahnya. Macam tu. Baru la ilaha illallah itu dia lebih berat daripada langit dan bumi. Dapat tak?
Bad. Okay. Ma'bud yang disembah ya Allah. Kita minta ChatGPT Arab kat kita nah. Ni orang rajin. Ni orang rajin ni, kita suruh ChatGPT Arab. Betul tak ada Arab? Jadi sebab kita nak buat dalam solat, sebab tu saya pun nak faham. Sebab saya pun nak faham. Kan? Kalau saya duduk saja nak cari tu, banyak je alasan saya untuk tidak memahami benda tu. Jadi bila duduk kat sini ni, nak tak nak saya kenalah juga buka satu-satu, tengok satu-satu untuk faham. La huruf yang menafikan keseluruhan jenis. La nafi lil jins. Ilah ni mansub dan tanda nasabnya ialah fathah zahirah. Isim mubtada mesti dibaca dengan apa madam lah dah. Macam Asnah. Dibaca dengan dhamma, marfu. Marfu. Kalau tak ada alif lam kena. Kalau tak ada alif lam kena tanwin. Ya, kalau tak ada alif lam kena tanwin. Okey. Kalau ada alif lam maksudnya makrifah. Ya, Kalau tak ada alif lam maksudnya dan nakirah. Jadi maksudnya bila dalam lafaz la ilaha illallah ni dia guna lafaz nakirah bermaksud tidak ada satu Tuhan pun yang aku kenal. Nakirah kan? Tidak ada satu Tuhan pun yang aku kenal yang boleh aku tuju, aku berlindung, aku berharap, aku bergantung, aku sembah, aku kembali kepadanya. Tidak ada satu Tuhan pun yang aku kenal. tuju, harap, bergantung. Yang boleh aku jumpa. Yang ada kewujudan. Maksudnya memang tak, yang aku kenal pun tak ada, wujud pun tak ada. Wujud pun tak ada. Tu bila pakai nakirah kat sini. Nakirah sudahlah nakirah. Mana dia? Ini saya. Sudahlah nakirah. Muqtada'nya pula dibaca mansub. Nakirahnya pula nakirah yang bukan bertanwin. Kalau nakirah yang bertanwin maksudnya memang kita tak kenal. Memang kita tak kenal. Nakirah kan isim bila nakirah dia ada tanwin kan? Bermaksud memang kita tak kenal. Betul? Sekarang nakirah dia tanwin pun tak ada. Memang totally tak boleh Totally tak boleh jumpa. Kebarangkalian pun tidak ada. Ilaha yang dinakirahkan tapi tidak bertanwin itu hanya pakai satu baris mansub. Udahlah satu baris je. Baca mansub pula. Memang tonggang terbalik habis. Ni ilah. Sebab tu mansub dan tanda nasabnya ilah. Sebab tu tanda ialah dia isim mansub, dia isim la, fathah az-zahirah. Kita kata macam tu kan. Adakah dia sekadar fathah az-zahirah? Tidak. Fathah az-zahirah tidak bertanwin itu ada maknanya terhadap lafaz ilah tu sendiri. Nakirah, kalau nakirah biasa yang kita memang tak kenal, nakirah biasa yang kita memang tak kenal. Tanwin, ada tanwin. Tapi dekat sini, nakirah dia memang nakirah luar biasa, tidak ada tanwin. Satu baris saja dan baris itu hanya baca dengan mansub saja. Tak boleh baca dengan baris lain. Hanya tu sahaja. Memang totally tolak habis. Kita lah bila kita baca la ilaha tu kita tolak habis tak sebagaimana kita mengaku ke tidak di hadapan Allah. Tak jumpa langsung. Tak jumpa, tak dapati langsung kewujudan. Kita ni dapat kita terhadap ilah yang nakirah tapi tak bertanwin dibaca mansub itu kita bawa dalam diri kita, tak jumpa langsung tak ada. Sebab tu bila dekat sini
kita kan kadang-kadang kita kata, oh aku selamat, aku ada duit simpanan. Kita mengakal-akali aku ada teknologi yang bagus, aku dah ada sistem keselamatan, pakai pintu pun pakai yang pin tu kan. Kita rasa selamat. Bila kita rasa selamat, maka ilah dekat situ bukanlah ilah yang nakirah tak bertanwin ni, tetapi dia al-ilah pada diri kita. Dia al-ilah. Kita ni nak jawab, nak bersyahadah tu, kenalah ilah tu kita maknai tak jumpa satu pun, tak ada, tak boleh detect, tak ada, memang sehabis-habis tak adanya. Bukan tak ada, kalau tak ada dia akan ada. Tak jumpa, kita tak boleh dapatinya dengan kan tadi asabah kan maujudun kan? Maujudun kan? Asabah maksudnya setepat-tepatnya. Bila sebut maujud ni dengan makna asabah, tepat, maka kita kena tak ambil masa untuk bersendirian untuk menemukan ketepatan tersebut, sehingga dia jadi pasak dalam hati kita. Perlu tak kita ambil masa untuk, sebab tu kena bersyahadah dalam solat sehari 5 kali minimal, 9 kali bersyahadah. Nak pasak sebab antara selang antara solat ke solat tu kita tanpa sedar. Betul tak? Gelincir. Ya. Jadi tidak satu Tuhan pun ada, hanya Allah saja yang boleh. Tak ada siapa pun boleh buat benda ni. Tak ada. Allah saja. Tak ada benda, tak ada. Allah semata. Allah semata. Sebab tu kata zikir Allah pun boleh. Allah. Sebab apa? Dah hujung lah. Allah aja. Macam tu lah. Kan? Inilah yang dikatakan tidak siapa yang meninggal dalam keadaan dia bersyahadah dia tetap masuk syurga. Jadi solat kita tu bukan solat yang sekadar wajib kan, tapi sebenarnya kita nak maknai syahadah tu supaya syahadah itu menyambung sampai ke akhir kalam. Sebab kehidupan kita yang namanya hayah itu adalah antara 2 waktu solat sahaja. Betul tak? Betul. Kita sempat solat subuh, maka kita belum tentu jumpa solat zuhur. Kalau kita jumpa solat zuhur, belum tentu kita jumpa solat asar. Kalau kita jumpa solat asar, belum tentu kita jumpa solat maghrib. Kalau kita jumpa solat maghrib, belum tentu kita jumpa solat isyak. Kalau kita dapat jumpa solat isyak, belum tentu kita dapat bertemu dengan subuh. Jadi betul ke tidak kehidupan kita hanya di antara 2 waktu solat sahaja? Betul. Benar. Ya Allah. Tuhan penciptaan kan, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada aku. Jadi sebenarnya pekerjaan kita ni bukanlah tukang masak, pengacara, guru. Kerja kita sembahyang. Yes. Ya Allah ya Tuhan. Salah. 50 kali saat semalam. Salah pandang kita selama ni kan. Banyak sangat dah virus masuk dah. Okey. Boleh nak? Saya nak stop dulu rakaman ni. Nanti kita akan sambung balik. Kita akan Itu dia satu penafian mutlak, satu lagi penetapan. Yes, ni ilah. Saya lupa nak sambung. Okay. Yes, Ilah tu penetapan. Yes. Kita nafi dulu. Lepas tu kita tetapkan hanya Allah. Sebab tu kalau macam orang yang betul-betul memaknai kan, dia habis dia tak keluar dah la ilah Allah.
Allah, Allah. Allah, 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 Allah. Tahu tak? Orang yang dia dah benda tu dia dah tak jumpa dah. Yang la ilah kat depan tu dia tak jumpa dah. Yang dia jumpa Allah je. Allah je yang menyerlah. Allah, 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 Allah. Allah, Allah, Allah semata, Allah semata. Boleh? Okay? Jadi, saya nak berhenti dulu. Bukan saya nak berhenti. Saya nak stop dulu kita punya rakaman ni sebab saya nak kita nanti kita boleh share rakaman ni kepada sahabat-sahabat yang lain. Sebab apa ni untuk semoga masing-masing dapat manfaat lah. Semoga dapat manfaat. Jadi kita akan sama untuk kelas kita. Okay? Allah alam. Tak settle recording dulu.